Baik, Alhamdulillah. Hari ini 2 Ramadan 1446 Hijrah. Saya berada di Madrasah Aisyah Sulika di pinggir Bandar Kampung ini, Bandar Kudus ini untuk pembagian Al-Quran. Dan tuan tengoklah anak-anak yang hadir ke sini hari ini. Dan cuaca ini sejuk ni hari ini, cukup sejuk. Sekitar 5 darjah Celsius, tapi Alhamdulillah berkah ramai mata-mata untuk mendapatkan Mushaf Al-Quran untuk mereka memiliki sendiri. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali lagi lah buat semua penyumbang, semua wakaf yang bersama dengan kami Yayasan Malaysia dalam program Wakaf Sejuta Quran untuk seluruh dunia. Dan inilah dia sebagian lagi sumbangan wakaf Al-Quran daripada tuan-tuan dan puan-puan rakyat Malaysia untuk belajar tahfiz di Madrasah Noman Ibn Sabit. Di sini InsyaAllah kita akan sampaikan dia sebagian daripada 7,000 Mushaf Al-Quran yang kita janjikan untuk dalam program pengagihan wakaf Al-Quran kali ini di bumi Afghanistan. Okey, tuan-tuan tengoklah. Ini dah Quran yang anak-anak dibaca tuan. Kulit pun dah tak ada. Itulah sebab kita bantu. Mungkin dia pada Quran tapi dah tak sempurna. Jadi insyaAllah dengan bantuan kita ni sedikit banyak dapat menceriakan mereka, dapat menghadirkan rasa seronok untuk belajar Al-Quran. Okey, pengajian Al-Quran masih dititik beratkan dan tetap dititik beratkan di bumi Afghanistan ini. Kalau sebelum ini diberitahu para muslimat tidak dibenarkan untuk belajar, tapi ini kita buktikan anak-anak pelajar muslimat juga diberi peluang untuk sama-sama belajar Al-Quran di madrasah, di masjid dan sebagainya. Dan ini adalah sebahagian daripada tempat pengajian mereka. Tak cukup tempat, mereka belajar di luar. Inilah kawasan untuk mereka belajar Al-Quran. Inilah Quran special yang kita cetak untuk Afghanistan. Kiraan Majid. Kita special ini kaedah pengajian mereka, dan Alhamdulillah dengan Quran ini insyaAllah mereka mampu untuk terus menjadi orang yang mempunyai ilmu Al-Quran yang cukup. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Jadi saya nak curi satu punya benda. Yang datang belajar ni bukan kata anak-anak muda. Tengok abang-abang kita ni, janggut dah panjang semua, nampak kan? Ini semua datang semangat nak belajar. Bukan senang. Dia dapat Quran pun sudah happy, sudah seronok. Jadi itulah, terima kasihlah yang tuan-tuan dan puan-puan dapat bersama dengan kami kan, yang berkongsi rezeki kita untuk belajar di sini. Masya-Allah, hebat-hebat semua kan. Dan tuan-tuan tengoklah anak-anak yang datang belajar sekolah tak tahu mana pun. Ini ada yang belajar dalam masjid kampung ni, dan juga ada di dalam bangunan sekolah, ada yang belajar di bawah pokok dan sebagainya. Tapi semangat nak belajar tu tinggi tuan-tuan. Jadi Alhamdulillah dengan sedikit hadiah sempena Ramadan pada 1446 Hijrah ini dapat hadirkan keceriaan pada anak-anak untuk terus belajar Al-Quran. Takbir! 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 Walillahil hamd, masya-Allah, tabarakallah.